macam mana sebenarnya kita kan kalau dekat Food Institute of Nation FIM ni kan, kita perasan yang kebanyakan pelajar akan masuk DCA, DPB, culinary, pastry bakery kan. Dia lebih berminat dengan yang tu. Macam mana, apa keistimewaan food service tu? Macam kita nak tarik dia orang ni supaya masuk food service ni menarik sebenarnya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan memang food service ni antara bidang yang luas. Bidangnya luas. Bukan kata tahap pada belakang saja kan. Tapi sebab orang tidak didedahkan. Pelajar tu tidak didedahkan what is food service sebenarnya. Kalau ikutkan dalam industri, memang dia nak budak food service. Memang nak budak food service tu. Sebab budak food service ni dia belajar semua. Pengurusan belajar, kemahiran belajar, communication belajar, skill, banyak skill lah. Tapi orang tak nampak kepentingan kos tu. Tapi bila kita berada dalam industri, kita baru nampak sebenarnya food service ni bidang dia luas. Bukan kata kerja sebagai chef, bukan kata kerja sebagai restaurant manager saja, dia boleh kerja di bahagian kilang-kilang makanan sebagai apa? Quality assurance, halal executive. Maksudnya bidang ni memang kita kata bidang yang luas. Tapi yang penting satu je, pada pelajar tu dia kena ada minat. Macam Syahmi kata tadi lah, minat. Kena ada minat, kena ada kepengetahuan. Apakah bidang food service ni? Dia kena buat research dululah. Sebabnya bidang food service ni, kalau dulu pun saya tak tahu bidang food service masa saya ambil course food service. Tapi bila kita baca dan juga tanya senior kata, apa bidang food service ni? Apa beza dia dengan culinary? Apa beza dia dengan pastry? Tapi sebenarnya bidang food service ni dia besar. Dia boleh pergi belakang, boleh pergi depan.